kita untuk transformasikan pasar dan transformasikan sikap peniaga itu sendiri ke arah memajukan diri mereka sendiri dalam sistem perniagaan yang mencabar pada zaman ini. Sesi coaching kami adalah untuk melatih mereka menjadi usahawan. Bukan sahaja berniaga biasa tetapi sebagai seorang usahawan yang berjaya. Kita alhamdulillah dapat sokongan daripada Yokok dan kita mencari ahli-ahli yang betul-betul berminat untuk berniaga selain daripada peniaga secara fizikal. Untuk selama 4 bulan program, kita ada 4 sesi bengkel dan 1 sesi coaching. Pertamanya adalah bengkel marketing. Kita membantu peniaga untuk mengenal pasti keperluan mempelbagaikan pemasaran di dalam perniagaan. Yang kedua adalah bengkel setup TikTok. Kita bantu peserta untuk mengintegrasikan TikTok dalam perniagaan digital duit mereka. Seterusnya adalah bengkel untuk Shopee. Kita bantu peserta untuk buat perniagaan dalam Shopee platform. Dan yang seterusnya adalah bengkel motivasi. Di dalam bengkel tersebut, kita jemput peniaga yang telah berjaya untuk memberikan motivasi kepada peserta-peserta untuk terus komit dalam bisnes dan berjaya. Kami di Yayasan Hasanah amat berbesar hati dapat menjadi sebahagian daripada inisiatif ini bersama Yokok. Program ini selaras dengan misi kami di Yayasan Hasanah dalam membina ekosistem inklusif yang menyokong peniaga kecil supaya mereka juga boleh bersaing dalam ekonomi digital dan memberi peserta akses terhadap pasaran yang lebih luas. Dalam program ini, yang aku ajar dari segi macam mana nak buat edit Shopee, nak buat iklan dalam TikTok, nak upgrade dalam TikTok dan Shopee. Saya Fikirullah Yusof, owner kepada Abu Batik Eksklusif, Pasar Besar Siti Khatijah. Alhamdulillah saya dapat belajar banyak perkara daripada program yang ditawarkan. So salah satunya increase saya punya cara untuk mempromosikan saya punya produk daripada yang offline kepada online. Antara aplikasi yang saya belajar adalah Canva. So Canva ni memudahkan cara untuk kita edit gambar untuk kita promosikan dalam TikTok ataupun Shopee. So gambar yang kita ambil itu akan jadi lebih menarik untuk pelanggan melihatlah. Selepas 4 bulan program, kita telah melihat peningkatan pendapatan untuk semua peserta. Kita mempunyai seramai 30 orang peserta di mana 40% daripada mereka telah berjaya meningkatkan pendapatan lebih daripada RM1,000 Malaysia sebulan, manakala 10% lagi telah meningkatkan pendapatan lebih daripada RM3,000 Malaysia sebulan. Program ini telah membantu mereka mempelbagaikan cabang perniagaan. Contoh yang paling simple adalah masa kami latih mereka untuk set up the TikTok, baru je set up je dah ada orang yang membeli masa tu. So itu telah memberikan mereka motivasi untuk terus berniaga dalam perniagaan online secara atas talian sebagai salah satu bidang pemasaran yang baru bagi mereka. Sebelum menggunakan Shopee dan TikTok, saya tu kuranglah sikit. Selepas menjoinkan program ini, dari segi perubahan tu ada. Jualan pun meningkat lah. Keuangan tu okey lah, meningkat lah. Sebelum program ni, kita punya basic perniagaan kita ni offline. Jadi tak banyak lah. So apabila kita masuk program ni, berbisnes online, pendapatan kita ada bertambah dalam 15 ke 20%. Jadi saya rasa program ini perlu diteruskan lagi dekat pasar-pasar lain untuk memperkenalkan pasar-pasar lain tu setanding dengan Pasar Besar Siti Khatijah. Semoga usaha ini terus memberi manfaat kepada lebih ramai peniaga kecil bukan sahaja di Kelantan tetapi juga ke seluruh Malaysia. Dengan ini akan lebih ramai usahawan kecil yang celik digital. Selain kita juga ingin membuka lebih banyak peluang penjanaan pendapatan kepada golongan yang memerlukan.